Hello, Assalamualaikum. Ni betul lah. Dan aku baca dekat harian Metro, dia kata pesilat masih laku. Tajuk dia lah gitu dia. Memang betul. Beto Khairi ni ataupun ya, Beto Khairi ni berlakon best. Memang menarik lah. Aku respect kat dia gitu dia. Betul lah. Apa yang dia cakap macam ni lah. Kalau bila sebut perkataan silat je, satu dunia, seluruh dunia ni, kalau filem lah, kat tak kira Hollywood ke apa ke, dia akan nampak kat Indonesia je cerita dia. Wahal satu cabang daripada silat. Bukan aku kata tak betul. Betul. Cerita dia. Indonesia memang hebat dengan silat dia. Tapi itu satu cabang. Tapi kita pun ada juga silat kita. Kenapa kita tak tonjolkan identiti silat kita? Dan silat kita tak sama juga dengan silat Indonesia. Lain cerita dia. Contohnya, kita ada silat sending. Kan? Silat sending contohnya. Atau silat gayung. Tak sama dengan silat Indonesia. Mungkin ada yang sama. Ada bunga-bunga yang sama. Tapi ada juga yang tak sama cerita dia. So, itu yang kita perlu buat. Kita kena tonjolkan dalam buat filem. Macam sekarang ni dia buat filem gayung kan cerita dia. Kan untuk apa ni Maru Omadin cerita dia. Untuk naikkan nama dia kan cerita dia. Datuk Mio Rahman, Datuk Omadin pula. Datuk Mio Rahman. Pun kita patut up kan. Kita patut macam contohnya Ip Man dekat China. Dia pun buat cerita Wing Chun punya seni mempertahankan diri. Dia orang mempromotkan cerita dia orang. Ya, Shaolin lah apa sebagainya. Kita patut promote kan. Kita ada macam-macam jenis silat. Kan? Kita ada silat pulut. Kita ada permainan apa ni. Cindai cerita dia. Oh, silat cindai cerita dia. Kan? Kita ada apa ni. Silat sapu angin cerita dia. Silat macam singo. Kita ada macam-macam lagi. Kita ada banyak teknik-teknik silat yang kita ada cerita dia. Kan? Kita patut tonjolkan. Kita kena buat filem. Patutnya filem tu dia punya apa kata koreografi dan sebagainya tu mesti look international dan boleh kalau boleh buat subtitle dan boleh dijual kat luar negara. Kita kena masuk dalam pesta filem dekat Cannes apa ni Perancis itu dia di mana international punya orang boleh tengok gitu. Kalau Hong Kong boleh promotekan dia orang punya filem, apa salahnya kita promote kita punya filem? Betul tak? Itu dia. Kita promote kita punya filem, kita okey kalau orang cerita bila cerita silat je cerita Yahya Ruhian. Lepas tu yang apa siapa lagi seorang lagi aku lupa. 3 orang daripada Indonesia tu. Sampai dalam filem Matrix pun ada. Kenapa kita tak boleh bawa kita punya elemen silat kita cerita dia? Itu yang kita patut buat cerita dia. Kita punya pemain filem kita kena buat filem-filem yang berunsurkan kita ada banyak sebenarnya. Perjuangan Dol Said dekat Naning, cerita dia. Tok Gajah, kita tu apa ni. Apa lagi tu apa ni dekat apa ni si Putum dekat Perak tu JWW Bush. Kita ada banyak elemen-elemen kita boleh tonjolkan silat dalam filem-filem sebab kita boleh kaitkan dengan sejarah. Cuba kalau kita buat filem hang tuah yang betul-betul best punya yang mantap international level. Okey, kita dah ada cerita di sebelum-sebelum ni. Kenapa kita buat baru punya version, kita buat naratif baru cerita dia. Kan kita ada Meromah Wangsa kan. Tak apa, kita bawa lagi, kita ada banyak sebenarnya. Kan? Peperangan dengan Siam, peperangan dengan apa Majapahit. Kita ada berlambak lagi filem-filem. Kita boleh bawa naratif-naratif yang bagus cerita dia dalam filem-filem kita. Ini yang aku nak tengok lah kita patut bawa. Akan datang lah kita. Mana tahu kita boleh meletupkan industri filem kita yang berunsurkan silat. Okeylah. Assalamualaikum.